Hai guys, nama saya Steven. Okay, ramai customer dia datang kedai saya dekat Jalan Berserah sebelah Public Bank. Okay, dia orang datang kedai saya nak cari ADV 160. Ada stok ke tak ada stok? Ada. Sebab apa? Sebab kedai saya adalah Honda Impact X satu-satunya di Kuantan. Okay, hari ni saya nak tunjuk ADV 160 yang ada ready stock dekat kedai saya. Ini warna hitam, lepas tu ada stripe. Okay, ramai tanya apa beza antara standard ataupun SE. Okay, ini standard. Standardnya dia ada stripe lah. Okay, kalau SE, ini yang SE. SE dia tanpa stripe, tak ada stiker, dia pakai emblem sahaja. Korang nampak ada emblem. Kalau ini dia SE lah. Okay, harga beza macam tu. Kalau untuk standard harganya 13,300 on the road. Okay, kalau yang ini 13,600 on the road lah guys, on the road. Ini promosi sampai bulan ini sahaja. Ini January lah, tahun ni. Bukan itu saja, tapi kedai saya, okay, ramai dia kata, okay, apa bezanya? Ini. Okay, korang nampak, ini lagi besar kan? Compare berbanding yang ADV yang itu. Ini lagi besar sikit sebab ini kedai saya dah tambah dah dia punya accessory. Motor ni datang dengan full accessory. Full accessory maksudnya kita ada ini crash bar, kita bagi GV punya, ini EMS lah. Apa yang korang nampak dekat motor ni akan bagi korang. Okay, yang paling penting, kalau untuk jalan jauh, saya pernah cadangan, tukarlah seat ADV 160. Sebab kalau yang seat original, dia keras sikit. Kalau nak ride pergi jalan jauh, memanglah dia tak berapa selesa kalau compare dengan seat yang ini panggil comfort seat. Right, korang nampak? Lembut. Guys, bukan itu saja. Kalau yang mana nak test ride, sebab ramai je kalau datang kedai saya, dia kata, okay bos, ada tak test ride ADV 160? Mesti ada. Kalau korang nak test ride ADV 160, korang boleh datang kedai saya. Saya pastikan lah, dalam Kuantan tak ada kedai motor boleh bagi korang test ride ADV 160. Tapi kedai saya ada test ride unit lah. ADV 160 CEV 3387. Ini motor saya, tapi saya bagi korang untuk test saja. Okay, ini saya offer bagi saya punya customer. Yang mana nak test ride, datang ke test ride motor ini. Ini khas untuk customer datang kedai saya nak test ride ADV 160. Ini pun full accessory. Motor saya dah pasang semua aksesori, siap aksesori. Jadi kalau korang nak datang tengok motor, nak test ride ADV 160, boleh je datang test ride ni. Selagi Multi X motor Kuantan ada dekat Kuantan lagi, saya janji kami akan jaga motor korang sampai anak cucu cicit. Sebabnya kedai saya ada pusat servis. Kita jumpa nanti. See you guys.